sebiji di tepi tepi. Sebelum bicara, lebih bermakna kepada kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum dan salam. Nama saya Nur Khadijah Umairah. Dan saya Dahlia Azahra. Pada 23 April 2026, sekolah kami telah mengadakan satu program yang bertajuk Jom Membaca Bersama 10 Minit yang diadakan di Dewan Terbuka Dato' Haji Abdul Kadir. Tujuan program ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan kita serta meluaskan minda kita. Selain itu, program ini juga dapat meningkatkan kemahiran bahasa kita kerana melalui pembacaan, kita bukan sahaja dapat mempelajari pelbagai kosakata baru, malah dapat memahami penggunaan tata bahasa yang betul serta membina ayat lebih dramatis. Juga cerita Baiklah Puan, apa pendapat Puan tentang program membaca 10 minit ini? Okey, bagi saya program membaca 10 minit ni sebenarnya dia nampak macam ringkas. Tapi sebenarnya memberi manfaat yang banyak, yang besar kepada murid-murid. Antaranya membina amalan membaca ni menjadikan membaca sebagai satu rutin harian dan bukan membaca sekali-sekala sahaja. Di samping itu juga meningkatkan daya fokus dan daya tumpuan belajar. Buat kata kita membaca itu adalah satu jambatan ilmu. Jadi program ini sangat-sangat bagus untuk pelajar, semua pelajar walaupun ringkas tapi padat. Okey, itu saja. Terima kasih atas pendapat tersebut Puan. Baiklah, saya akan beralih kepada sesi terbuka bersama beberapa orang pelajar bagi mendapatkan maklum balas mereka mengenai program ini. Saya Dahlia Azahra. Kini, saya bersama salah seorang peserta program Jom Baca 10 Minit. Apakah nama kamu? Nama saya Durani dan saya dari Satu Mutiara. Jadi, apakah pendapat anda tentang program ini? Program ini sangatlah seronok dan ia bukan minda saja Tahu baca tadi. Buku tu bertajuk Serigala dan Kambing. Kisah itu menceritakan tentang apa? Kisah tu menceritakan tentang seekor serigala yang memakan kambing itu tetapi tidak terjadi. Tapi peternak kambing tersebut membunuh serigala. Oh, terima kasih atas perkongsian tersebut. Adik Durani, seterusnya kita akan beralih pada Khadijah Umairah untuk temuan yang seterusnya. Apakah nama kamu? Nama saya Akif Haras. Tadi kamu baca buku apa? Buku Singa dan Nyamuk. Apa yang kamu dapat tentang itu? Pengajaran yang saya dapat dari buku tu, kita tidak boleh bercakap besar. Kamu enjoy tak dalam program tu? Enjak? Okey, terima kasih. Sama. Bak kata pepatah, buku adalah jendela dunia. Apabila kita menutup buku sebentar lagi, janganlah biarkan minat itu turut tertutup. Jadikan amalan membaca ini sebagai makanan untuk minda kita setiap hari. Pohon senar, pohon jati, tempat hinggap si burung luri. 10 minit sangat bererti, minda cergas ilmu diisi. Saya Nur Khadijah Umairah. Saya Dahlia Azahra dan saya Anna Syifa Humairah. Kami dari Kadir TV.